Hai, saya Aryan. Dan saya Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Banturas. Welcome back to the podcast. Memandangkan kita dah melangkah ke tahun baru Islam, Salam Al-Hijrah guys. Selalunya podcast kita ni hanya ada 2 orang je, sama ada cikgu dengan murid. Tapi hari ni kita nak buat something special sikit. Betul tak? Ya, betul. Sempena sambutan tahun baru Islam ni, kita orang ada surprise sikit untuk korang. Studio kita akan bergema dengan sambutan tahun baru Islam. Kita ada 3 orang tetamu VIP kita, iaitu Ustaz Izham, Cikgu Zulkarnain dan Cikgu Azhari. Selamat datang cikgu-cikgu. Wah, nampak bersemangat ya hari ni. Betul. Hari ni kita ada topik yang sangat-sangat menarik dan cikgu-cikgu yang sangat sporting. Tapi sebelum kita mula berborak dengan mereka, jom kita saksikan satu klip video perkongsian daripada Cikgu Rahman. Jom. Tentang perkenalan Mak Al-Hijrah. Jom. Saya nak sentuh sikit bagaimana hijrah itu berlaku. Kan? Hijrah ni dia 2 pengertian. Satu dari sudut sejarah, satu lagi dari sudut maknawi dalam kehidupan kita. Kalau dari aspek sejarah ni, kita melihat bagaimana perpindahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Betul tak? Perpindahan daripada Mekah ke Madinah, bagaimana orang Mekah tu usir Nabi dan dia berazam untuk mengembangkan syiar Islam, bertekad untuk berhijrah ke Madinah, dan di Madinah disambut dengan baik. Itu dari sudut sejarah. Tapi dari sudut maknawi, dalam diri kita ni, kita ni nak berhijrah daripada, kita tak perlu berpindah ke mana-mana pun, cuma kita pindahkan diri kita daripada satu zon yang tak baik kepada zon yang lebih baik lagi. Hijrah, kita berazam dan sebagainya, kita nak melakukan hijrah lah, melakukan arah kebaikan. Mantapkan perkongsian daripada Cikgu Rahman tadi. Okey, baiklah. Untuk segmen yang pertama ni, kita nak bagi soalan yang simple je, yang mudah-mudah je kat cikgu. Okey. Boleh tak cikgu-cikgu pada hari ni huraikan sikit apa yang cikgu faham tentang pengenalan daripada Cikgu Rahman tadi? Okey, kita mulakan dengan Ustaz Izham dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya boleh simpulkan, macam yang kita dengar Cikgu Rahman tadi, dia bagi tahu maksud hijrah. Hijrah tu dia terbahagi kepada 2 maksud, tapi saya akan sentuhkan maksud dari segi sejarah lah. So hijrah tu kalau dari bahasa dia, apa yang kita faham, iaitu perpindahan. Kalau istilah dia, perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah untuk memperluaskan lagi syiar Islam pada tahun ke-13 kerasulan. So macam-macam lah perjalanan dia, daripada kota Mekah dia singgah ke Gua Sur dulu, lepas tu dia pergi ke Madinah, ataupun kita panggil Yasrib. So itulah saya boleh kongsi serba sedikit. Okey, seterusnya kita tengok pandangan daripada Cikgu Zulkarnain pula. Silakan cikgu. Baik, terima kasih. Daripada sudut pandangan saya, Mak Al-Hijrah ni adalah berkaitan dengan hati kita. Maknanya daripada tidak baik kepada baik. Contohlah, saya bagi contoh. Contohnya, sebelum ni kita tidak tekankan berkenaan dengan solat. Jadi kita perlu tegaskan bahawa solat 5 waktu tu adalah wajib. Jadi itu yang paling penting. Kalau kita tak solat, maka apa yang kita berlaku dalam hijrah? Tiadalah perubahan dalam hati kita. Jadi yang penting kita kena solat. Baru hati kita pun bersih. Okey, itu saja. Okey, kita sambung pula kepada Cikgu Azhari. Boleh huraikan sikit? Okey. Selepas kita dah dengar perbualan daripada Ustaz Izham dan Cikgu Zul, so kesimpulannya bagi saya iaitu tajuk hijrah ni adalah perubahan diri kita dari perkara yang tidak baik dan kita menjadi seorang insan yang lebih baik
daripada semalam. Tidak semestinya kita menunjukkan baik itu kita bercakap, kita tegur orang depan-depan apa benda bagai semua. Tapi yang penting hati kita dan niat kita untuk membuat satu kebaikan tu adalah ikhlas tanpa meminta satu balasan. Itu saja daripada saya. Terima kasih cikgu. Okey, alang-alang tadi kita dah warm up sikit pasal Ma'al Hijrah. Boleh tak cikgu-cikgu kongsikan kisah atau sudut pandangan tentang hijrah ni untuk zaman remaja sekarang? Sebab kalau zaman remaja sekarang, kalau kita sebut Ma'al Hijrah je, mesti diorang fikir buku teks yang tebal, yang panjang lebar kan? Boleh tak cikgu relatekan konsep hijrah ni dengan kehidupan seharian pelajar? Boleh? Saya dulu. Okey. Terima kasih untuk soalan. Bagi saya, hijrah tu betul. Kalau ikut sejarah dia, ikut buku dia betul. Kita boleh cerita pasal perpindahan Rasulullah SAW tu. Tapi kalau untuk kita yang sebagai umat Islam, saya rasa kita lebih fokus kepada untuk hijrahkan diri kita kepada yang tidak baik menjadi seorang yang lebih baik. Saya setuju apa yang Cikgu Azhari bagi tahu. Dia kata diri kita ni, bila kita nak masuk satu hari tu, kita letak satu mindset dalam diri kita supaya diri kita ni sentiasa lebih baik daripada semalam. So apa yang kita rasa kita tak cukup semalam, kita tambah hari ni. So untuk buat baik ni sebenarnya bukanlah kita contoh hari ni kita buat baik hari ni, esok tidak. Sebenarnya buat baik yang paling berguna adalah hari demi hari tu kita buat baik secara istiqamah. InsyaAllah kalau kita sentiasa buat baik secara istiqamah, kita akan dapat balasan yang setimpal. Itu saja. Okay, terima kasih Ustaz. Apa pula pandangan daripada Cikgu Zulkarnain? Baik, pandangan saya berkenaan dengan relate dengan kehidupan pelajar sekarang kan. Jadi berkenaan dengan Ma'al Hijrah, sama juga saya cakap tadi berkaitan dengan solat. Tapi sekarang kita cuba kaitkan dengan perangai. Kan kalau kita perasan, budak murid-murid zaman sekarang jarang boleh dikatakan tidak mendengar arahan daripada guru sendiri. Maksudnya dekat sini, apa yang cikgu ajar, dia buat tak indah je, buat tak tahu. Betul. Jadi dekat situ, kamu sebagai murid perlu tanam niat atau perasaan, saya nak belajar bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk banggakan diri, keluarga dan masyarakat serta negara. Jadi dekat sini, awak perlu tanam niat bahawa awak perlu berubah daripada tidak baik kepada yang lebih baik. Bukannya masa sehari sahaja untuk jadikan lebih baik. Jadi ia makan hari. Jadi di situ perlu tanamkan niat. Itu sahaja. Terima kasih Cikgu. Okay, macam mana pula dari segi Cikgu Azhari pula? Okay. So daripada pandangan saya, iaitu berhijrah ni, bagi pendapat saya, iaitu murid daripada contoh hari ni kita dengan cikgu tu, kita ada buat macam terkasar bahasa ke, kita ada buat cikgu terasa hati ke. Tapi hijrah yang terbaik bagi saya adalah, walaupun kita tahu diri kita ni kurang pandai ataupun tidak boleh menunjukkan sesuatu yang membanggakan ataupun menunjukkan kita punya kepandaian dalam segi belajar. Yang penting kita mampu menyenangkan guru-guru kita, menyenangkan rakan-rakan kita, memudahkan urusan orang lain. Iaitu adalah hijrah yang saya rasa, perubahan diri yang saya rasa yang lebih baik. Ataupun bila kita menyenangkan orang lain, insya-Allah kita punya urusan harian pun akan dipermudahkan. Insya-Allah. Welcome back guys. Kita kembali lagi dengan tetamu kita yang handsome semua. Masya Allah. Okey, mari kita gerak ke segmen kedua kita dengan soal jawab kepada tetamu kita. Jangan risau cikgu. Bak kata orang putih, soalan ni macam easy peasy je. Ala kata je, okey? Tapi sebelum tu, mari kita saksikan video tayangan daripada Ustaz Fairuz mengenai cara meraihkan Ma'al Hijrah. Jom kita saksikan. Bismillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, daripada segi sudut, apa yang saya selalu buat adalah selalu saya revise benda-benda ataupun sikap-sikap saya yang sebelum ini. Apa yang saya selalu buat aturan lah. Saya buat senarai pendek perkara-perkara negatif. Saya selalu buat macam tu lah. Bila awal tahun ni, kadang-kadang manusia lebih kira pada tahun Masihi.
iaitu 2026 kan. Ni kalau ni yang sebenar di dalam Islam aja adalah pada tahun inilah, tahun Islam, iaitu Zulhijjah ini, dan akan masuk ke Muharram. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya akan lihat perkara-perkara saya senarai pendek, sikap-sikap saya yang tidak berapa baik itu, jadi saya improvekan. Dengan apa? Dengan banyak berdoa. Lagi-lagi kita pada petang ni akan dianjurkan doa akhir tahun dan awal tahun. Akhir tahun sebelum asar, dan juga awal tahun pada selepas maghrib. Jadi itu sedikit lah saya selalu buat macam tu, dan selalu banyak bangun malam lah. Bangun malam tu mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diri ini ditetapkan iman dan takwa. Itu yang saya selalu buat bila menghadapi Muharram. Okey, jom kita masuk kepada sesi soal jawab pula. Okey, kita mulakan dengan Ustaz Izham. Kita ada 3 soalan untuk Ustaz Izham. Okey, apa pandangan Ustaz tentang tayangan video tadi? Okey, terima kasih. Pandangan saya betul apa Ustaz Fairuz cakap. Yang pertamanya, kalau kita dah masuk tahun baru ni, benda paling utama adalah kita revise balik diri kita lah. Kita tengok balik diri kita yang sebelum-sebelum ni macam mana. Kalau belum cukup baik, kita baikkan. So saya bagi satu contoh yang paling dekat dengan kita lah, dekat sekolah. Kalau macam murid-murid kan, kita ambil contoh, kalau contoh awak seorang yang malas, so fikir untuk jadi, macam mana kita nak jadi seorang yang rajin. So kalau awak seorang yang buang masa, kita usaha untuk hijrah jadi seorang yang patuhi masa. So kalau awak seorang yang lalai, tak suka buat kerja dan sebagainya, so kita try ubah diri kita menjadi seorang yang lebih disiplin. So macam tu lah, kita try revise benda-benda yang tak baik, kita tukar kepada menjadi seorang yang lebih baik. Okey, soalan seterusnya Ustaz, untuk Ustaz Izham. Jangan like untuk Ustaz Izham. Sabar. Okey. Okey, soalan seterusnya untuk Ustaz Izham lagi. Ustaz, macam mana pelajar banyak diri macam terlalu banyak buat silap dan terlanjur dengan tabiat buruk mereka tu, sehingga mereka rasa macam nak mulakan langkah, tapi dia rasa macam dia takut, dia rasa macam poyo ataupun low confidence sebab apa pandangan Ustaz? Mic mana? Okey, pandangan saya betul. Saya setuju, ramai orang yang dia nak berubah tapi dia selalu sibuk, dia fikir pasal pandangan orang, apa orang nak kata dan sebagainya. Tapi kalau tanya saya, pendapat saya, kalau awak betul-betul nak berubah, satu je, ingat tujuan kita. Kalau tujuan kita betul nak berubah ke jalan Allah, tak payah kita nak fikir pasal orang lain, kita hiraukan perasaan orang lain. So kalau kita rasa kita tak boleh duduk dengan circle yang dia rasa nak condemn kita ataupun judge kita, kalau kita nak berubah ke arah yang lebih baik, kita cari kawan-kawan yang positif, kita cari benda-benda yang baik, supaya kita ingat balik tujuan asal kita. Hari ni kita hidup ataupun kita dah masuk tahun baru ni, kita nak jadi orang yang lebih baik. So kalau kita ingat tujuan asal kita, saya rasa, saya yakin insyaAllah kita boleh berubah dengan tanpa memikirkan apa yang orang nak kata dan sebagainya. So betul lah, murid-murid sekarang ramai yang bila dekat rumah baik, dia sebab bila dia datang sekolah jadi macam dia nak tunjuk dengan kawan dia, tak boleh, aku tak boleh jadi baik. Kalau aku jadi baik sikit, kawan-kawan akan cakap pasal aku dan sebagainya. So pandangan saya, kalau betul-betul kita nak jadi seorang yang lebih baik, ingat je tujuan asal kita, niat kita. Kalau kita ikhlas kerana Allah, insyaAllah semuanya dipermudahkan. Alhamdulillah. Okey, soalan terakhir untuk Ustaz. Macam mana, apakah peranan mak ayah di rumah untuk membantu anak-anak mereka dalam proses berhijrah dalam dalam kalangan remaja ni? Okey, terima kasih. So pandangan mak ayah, pertama sekali bagi saya yang paling penting adalah support moral lah. So mak ayah ni sebagai tunjang utama yang sentiasa akan support anak-anak dia, bagi nasihat, tunjuk ajar dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya, contoh kalau saya seorang ibu ayah ataupun saya gelarkan diri saya sebagai seorang abang, saya nak tengok adik saya buat baik, tak boleh saya hanya support semata-mata. So untuk kita jadikan seseorang itu tengok kita, dia macam rasa macam kalau kita nak bagi dia berubah, yang pertama sekali diri kita kena betul dulu. So kita tunjuk contoh yang baik terlebih dahulu, yang selebihnya barulah kita sentiasa support dia, kita bagi nasihatkan dia. Yang paling penting doa lah, kita sentiasa doakan dia. So insyaAllah kalau diri kita pun dah betul, kita sentiasa tunjuk perkara-perkara yang baik, kita jaga solat kita jaga akhlak kita, adab kita, tingkah laku kita dan sebagainya,
sebagainya, insyaAllah anak-anak kita pun akan sentiasa ikut buat benda yang baik-baik. So macam itulah, kita jaga, maksudnya kita utamakan diri kita dahulu, barulah anak-anak pun akan ikut perangai ibu ayah dia. So itu saja. Okey, soalan seterusnya untuk Cikgu Zulkarnain. Saya rasa macam mana? Panggil Cikgu Zulkarnain macam panjang sangat. Panggil Cikgu Zul macam boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Soalan untuk Cikgu Zul adalah, masalah biasa kami anak muda ni, azam 1 Muharram selalunya berkorban-korban kan? Betul. Okay. Tapi masuk minggu kedua, penyakit malas tu datang balik. Macam mana nak kekalkan konsisten atau istiqomah tu? Okey, baik. Okey, soalan yang menarik. Okey, untuk pada permulaan, kita pasti akan nampak semangat yang berkobar-kobar. Tapi apakah kesan ke depan hari? Jadi dekat sini nak tahunya bagaimanakah kita nak kekalkan konsisten. Jadi yang pertama adalah kita perlukan amalkan konsep small step lah, di mana langkah sedikit demi sedikit menjadi yang lebih baik. Jadi contohnya kita kalau boleh elakkanlah meletakkan sasaran yang terlalu besar. Contohnya hari ni saya nak habiskan baca Al-Quran sebanyak 1 juzuk sehari. Itu tak boleh. Itu akan menghilangkan lagi motivasi kita dan hilang keyakinan. Jadi apa yang kita perlu buat adalah, contohnya kita akan perlu baca 1 muka surat sahaja untuk 1 hari secara berterusan. Jadi Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahawa amalan yang paling cintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah benda yang berterusan walaupun sedikit. Jadi kejayaan hijrah diukur secara berterusan, bukan kuantiti amalan semata-mata. Itu sahaja. Okey, terima kasih Cikgu Zul. Okey, soalan yang kedua untuk Cikgu Zul. Ada pelajar yang mengadu sebab mereka stres sebab jadual padat setiap hari semua. So macam mana mereka nak hijrah dari segi pengurusan masa supaya mereka ada masa untuk belajar dengan ada masa untuk beribadah. Macam mana tu? Boleh. Okey, baik. Dengan kata lain, apa yang soalan daripada saudara, dengan kata lain adalah healing ataupun me time. Tidak salah jika digunakan untuk berehat, bermuhasabah dan menenangkan fikiran sendirian. Jadi hijrah bukanlah bermaksud mengasingkan diri daripada keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Jadi menurut Islam, Islam mengajarkan keseimbangan antara keperluan diri dan tanggungjawab sosial. Jadi kita tetap perlu bergaul, bekerjasama dan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi contohnya, kurangkan aktiviti yang sia-sia dengan gantikan aktiviti yang lebih memberi manfaat. Contohnya aktiviti sekolah, usrah, aktiviti sukan dan sebagainya lah. Jadi hijrah sebenarnya ialah memperbaiki diri sambil terus memberi manfaat kepada orang lain. Itu sahaja. Okey, soalan terakhir untuk Cikgu Zul. Zaman sekarang kan ramai pelajar yang suka healing atau luang masa seorang-seorang kan? Apakah hijrah itu bermaksud kita kena menyendiri atau kita masih perlu bersosial? Masih perlu bersosial. Baik. Soalan healing dan me time ni tidak salah kan sebelum saya cakap tadi. Jadi ia adalah untuk digunakan untuk berehat dan tenangkan fikiran lah. Jadi kita perlu bantu susun semula kehidupan dengan lebih baik. Jadi daripada tadi juga, hijrah adalah untuk bukan mengasingkan diri dan tidak bermaksud putuskan hubungan antara sesama masyarakat atau sesama rakan-rakan. Jadi kita perlu tinggalkan aktiviti yang tidak berfaedah. Sebagaimana saya cakap tadi, pilihlah aktiviti yang lebih bermanfaat dan sihat. Jadi kita perlulah bergaul dan bekerjasama supaya kita ni dapat motivasi yang motivasi yang membina lah. Jadi kita, yang paling penting, kita perlu pilih rakan yang lebih baik. Contohnya kata orang tua-tua, kalau kita berkawan dengan peniaga perfume atau minyak wangi, kita akan berbau wangi. Kalau kita berkawan yang tidak baik, maka kita terdedah atau terpengaruh dengan perkara yang tidak baik. Itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Zul. Padu betul tips pengurusan dan masa yang konsisten tu. Ya. Okey.
Akhir sekali kita beralih kepada Cikgu Azhari pula. Okey, soalan yang pertama, dalam proses berhijrah, macam mana seorang pelajar tu nak tahu atau nak ukur yang diri sendiri dia tu sebenarnya dah berjaya atau belum berjaya dalam masa untuk berhijrah lah. Soalan yang menarik tu. Saya suka soalan ni. Okey, pada pendapat saya, perubahan tu tak semestinya badan kita atau fizikal kita yang lebih besar, tetapi kita punya diri. Hijrah itu kita nak tahu lebih berjaya adalah diri kita lebih tenang. Kita mula boleh susun jadual solat kita terkawal, tidak mengganggu, ataupun jadual-jadual kita punya kerja sekolah dan kita punya solat mestilah seimbang. So seterusnya, kita nak tahu diri kita ni berjaya atau tidak, kita mula ada rasa bersalah bila kita buat sesuatu benda. Kadang-kadang zaman sekarang ni, lagi-lagi saya tengok budak-budak sekolah menengah, kebanyakannya pelajar jarang merasa bersalah bila dia buat benda tu. Memang tahu orang sekeliling nampak benda tu salah, tapi dia rasa benda tu perkara yang biasa. Mungkin zaman sekarang ataupun zaman Gen Z ni lah, kita kena rasa dalam diri kita ni sesuatu perkara yang bila kita buat salah, kita rasa macam, oi, aku nak kena minta maaf, ataupun saya nak kena berubah menjadi lebih baik ataupun lebih menyenangkan orang lain, supaya kita punya hidup ni lebih diberkati dan lebih diperluaskan rezeki kita, insyaAllah. Okey, soalan kedua untuk Cikgu Azhari. Dalam proses hijrah ni, macam mana pelajar tu nak kadang-kadang kita dah cuba nak hijrah kan, tapi selalu terbabas dengan tabiat buruk. Apa benteng terbaik supaya kita tak terus hanyut bila jatuh balik? Macam mana cikgu? Okey. Soalan tu pun agak bagus. So saya suka sangat soalan ni. So semua orang akan merasa jatuh dan akan melakukan kesilapan. Semua orang. Tak pernah ada orang melainkan nabi-nabi. Kita adalah makhluk biasa, akan melakukan kesilapan. Tak kisahlah kita kanak-kanak ke, dewasa ke, orang tua ke, semua akan melakukan kesilapan. So bila kita dah melakukan kesilapan, cepat-cepat kita istighfar diri kita, kita muhasabah diri kita, kita lihat balik mana kesilapan yang patut kita perbaiki, di mana kita punya orang sekeliling yang menyebabkan kita ataupun menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang tidak baik. So itulah adalah satu-satu perkara yang agak bagus kepada pelajar jika kita dapat muhasabah diri kita dan kita mengaku diri kita bila kita ada buat kesilapan, dan mudah untuk, paling penting sekali adalah bagi saya, mudah untuk melafazkan maaf. Tak semua orang mudah untuk mengungkapkan perkataan maaf. Lebih kepada ego, pentingkan diri, rasa kita punya diri maruah tu diri jatuh. Kita melihat bila kita mengungkapkan perkataan maaf tu adalah satu kesukaran pada diri kita sendiri. So saya harap benda tu kita dapat fikir-fikirkan dan dapat muhasabah diri kita pada masa akan datang, InsyaAllah. Okey, soalan yang terakhir pula untuk Cikgu Azhari. Apakah pesanan paling bermakna ataupun azam peribadi cikgu sendiri sebagai pendidik sempena Ma'al Hijrah? Terima kasih. Sebagai saya punya soalan yang terakhir tadi kan, so sempena Ma'al Hijrah ini, azam saya sebagai seorang guru, saya ingin menjadi guru yang lebih penyabar dan lebih memahami murid-murid. Kerana bagi saya, tak semua murid menghadapi kehidupan harian di luar sekolah adalah kehidupan yang sama. Semua orang akan menghadapi perubahan ataupun masalah yang berbeza-beza. So saya sebagai pendidik dan saya sebagai seorang guru akan lebih memahami ataupun akan lebih cuba memahami atau mendalami apa setiap kita cuba untuk mendidik murid-murid dengan cara mereka sendiri. Dan saya harap saya juga dapat membentuk akhlak mereka ataupun peribadi mereka kepada lebih yang baik, ataupun menunjukkan contoh yang lebih baik supaya mereka boleh lihat saya ke arah-arah kebaikan. Dan saya harap semua murid, dan saya doakan semua murid berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Itu saya. Terima kasih. Alhamdulillah.
Okey, terima kasih cikgu. Alhamdulillah, selesai sudah podcast kita pada hari ini. Bukan tu je tau, 9 soalan terjawab dengan sangat padu. Okey. Guru-guru di BTR ni bukan biasa-biasa kan? Betul. Okey, kesimpulannya mahal hijrah ni secara mudahnya macam butang reset je dalam kehidupan kita ni. Betul. Bukan senang nak jawab soalan banyak-banyak macam tu. Cikgu kita memang is the best lah. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa borak-borak untuk podcast kita kali ini. Korang yang kat luar sana, jangan lupa share episod ini dalam grup WhatsApp kelas korang. Sebelum kita melabuhkan tirai kita pada hari ini, cikgu ada apa tak nak pesankan kepada penonton-penonton kita? Ada pesanan terakhir ke? Pesanan terakhir. So pesanan saya yang terakhir, janganlah jadikan amal hijrah ni adalah satu titik tolak untuk kita berubah. Itu pun ada satu perkara yang bagus, tapi tak kisahlah mahal hijrah ke, Ramadan ke, Aidilfitri ke, kerak-keraklah muhasabah diri supaya jadikan lebih baik, kerana makin lama umur kita makin meningkat dan makin lama orang lain akan menjadikan kita sebagai contoh ataupun adik-adik kita, rakan-rakan kita. Bila kita dapat merubah diri kita, insya-Allah hidup kita pun akan lebih mudah dan akan diperluaskan rezeki, insya-Allah. Amin. Sekian sahaja podcast kita pada hari ini. Sekian daripada Saya Aryan. dan saya Linda. Banteras out.